Hai, saya ni kita nak buat samosa kunafa. Dulu waktu bulan Ramadan, start lah bau samosa panas daripada dapur. Selalu buat semua tak sabar nak makan tau. Yang penting rangup di luar, inti berempah di dalam. Sedap. Masa tu rasa semuanya dah cukup sempurna. Sedap, tak pernah terfikir nak ubah apa-apa. Tapi masa makin berjalan, kita pun selera makin berkembang. Dunia makin luas dan setiap hari ada ruang untuk sesuatu yang baru kan. Resepi pun makin hari makin pelbagai resepi. Sebab itulah Erin buat sesuatu yang baru, iaitu adalah gabungan kenangan lama dengan sentuhan yang baru. Lahirlah samosa kunafa. Luar tetap rangut tapi kali ni dengan resepi yang lain sikit. Dalam dia pun ada kunafa pistachio. Luar kita salut dengan coklat, lebih rasa kaya, berlemak kerana Erin menggunakan anchor butter. So kunafa tu lebih rasa berlemak lah sebab ada butter. Gabungan tekstur dia memang sangat sedap tau. Bila makan je, ya Allah, rasa lembut, crunchy, hangat, penuh dengan kasih sayang. Sebab dalam setiap hari ada cerita, setiap resepi ada rasa bersama anchor. Okey, dah siap. Selamat berjumpa semua dan selamat berpuasa.